Assalamualaikum. Kita ada 2 minit 30 saat. Banyak ni kita dapat kesan pagi ni. Mana lagi ni? Sebagian besar tak jumpa ni. Ni ada uap pejaka ni dengan sistem imunisasi tu, yang pada budak tu, pada kanak-kanak tu dengan anak tu, dengan sistem dia nak mengawan apa benda. Dia dengan anak sehari ni nak kena curi lembu ni. Dia nak kena ada, dia nak kena desak kita ni. Boleh tak pihak polis jalankan siasatan pasal operator Mak Sabu gitu? Pasal dia mengganggu anak bini ni, melibatkan anak sehari ni. Daripada hari kawan tu sakit, habis kena curi dengan dia barang-barang tu. Termasuk gaji tu, termasuk lah. Semua lah, tak ada. Lepas tu nak bercerai lah kita ni. Kita malah nak kusut dengan dia. Dengan anak sehari ni apa benda dengan kumpulan tu, kita malah nak kusut. Kita malah nak kusut kepala. Dia akan mengganggu, dia akan curi kain baju kita satu-satu. Cara halus ke cara kasar kita tak tahu, itu masalah dia curi. Benda tu akan kena curi. Dan orang ramai akan kena naya dalam sistem dia buat tu. Okey? Itu je lah. Kita nak mengelakkan daripada sentimen-sentimen yang tak betul. Dia nak kata bercerai ke apa benda dengan kawan tu, itu masalah dia. Bukan masalah saya. Itu penjelasan dia. Sebelum pada ni saya diarahkan untuk berdiamkan diri dahulu. Sebab lagi satu, saya tak faham apa benda dia nak sebenarnya. Yang saya faham dekat situ, dia mencuri. Yang anak sehari ni dengan buat penjaka ni, dia kata dia tak curi. Realiti dekat situ, kes curi. Kes bunuh. Operator Mak Sabu dekat situ. Okey kawan-kawan. Dekat situ operator Mak Sabu. Jelas kat situ Dia ada unit scammerism apa benda.